kata dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 12. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang analisis daya saing 4 barang ekspor di India menggunakan indeks Real Comparative Advantage iaitu RCA pada tempoh 2014 sehingga 2024. Saya Mahira sebagai moderator anda hari ini. Bersama saya ialah panel pertama iaitu Awil, panel kedua Moni dan panel ketiga Yana. Mereka akan membantu kita dalam memahami maksud RCA serta trend ekspor India. Sebagai permulaan, bolehkah Cik Awin terangkan dulu cara-cara untuk mendapatkan data? Guna WITS, so masuk WITS, tekan Advanced Query, tekan Check Data. Lepas tu kita masukkan sini ni echo so kita proceed. Lepas tu dekat reporter ni kita masukkan negara yang kita pilih. So kami memilih negara India. Memilih negara India. Lepas tu kita proceed. Lepas tu produk yang dipilih adalah, so sini kita tekan H2017. Negara produk yang contoh produk yang kami cari adalah berlian 7102. Lepas tu proceed. Lepas tu select partner world. Lepas tu tekan proceed. Lepas tu pilih tahun yang di 2014. Masukkan je tahun. Lepas tu kita proceed. Lepas tu trade flow, kita tekan export. Lepas tu kita proceed dan kita submit. Ok, lepas tu kita download. So ini merupakan data ekspor bagi negara India yang diperolehi. Dapatkan jumlah ekspor India, saya menggunakan data UN Contract. So kita tekan preview. Lepas tu dekat kita punya hash ni kita tekan world. Lepas tu tahun kita masukkan tahun 2014 hingga 2024. Lepas tu yang lain kita masukkan world export. Lepas tu kita preview kita punya data. So ni adalah data yang diperolehi. Lepas tu kita download Excel. So ni merupakan jumlah ekspor India. Okay, ni data jumlah ekspor di India. So untuk dapatkan ekspor dunia untuk produk berlian pula, untuk access kita masukkan berlian 7102. So untuk world all tahun pun 2014 hingga 2024 kita preview. Ini merupakan data untuk ekspor dunia untuk berlian. Lepas tu kita download Excel. So ni merupakan data untuk ekspor dunia untuk produk berlian.
Okey, lepas tu kita cari untuk jumlah ekspor dunia pula. So untuk jumlah ekspor dunia kita masukkan dekat sini all. Kita tahun sama 2014 hingga 2024 dan aggregate band kita masuk kat reporter. Lepas tu kita preview. Ini merupakan data untuk jumlah ekspor dunia. So kita download Excel. So ini merupakan data jumlah ekspor dunia. Ini merupakan data jumlah ekspor dunia. Okey, seterusnya kita berpindah kepada Encik Moni pula. Bolehkah anda terangkan macam mana jelaskan maksud RCA dan bagaimana nak dapatkan kiraan RCA tersebut? Saya akan membentangkan berkenaan RCA iaitu Real Comparative Advantage. RCA ialah satu ukuran yang digunakan untuk melihat sama ada sesebuah negara mempunyai kelebihan dalam mengekspor sesuatu produk berbanding negara lain di dunia. Dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami, RCA menunjukkan tahap daya saing sesuatu produk di pasaran antarabangsa. Semakin tinggi nilai RCA, semakin kuat kelebihan negara tersebut dalam mengekspor produk itu. Jika RCA melebihi nilai 1, negara tersebut mempunyai kelebihan daya saing, produk tersebut lebih menonjol dalam ekspor negara berbanding purata dunia. Manakala, jika RCA kurang daripada 1, negara tidak mempunyai kelebihan daya saing yang kuat. Produk tersebut kurang menonjol dalam ekspor negara berbanding purata dunia. Dan ini adalah data yang diperoleh daripada website WITS dan juga UN Comtrade. Ini ada #7710 merujuk kepada minyak petroleum, #7102 merujuk kepada berlian, #3004 merujuk kepada ubat-ubatan dan #7113 merujuk kepada barang kemas. Untuk mengira RCA, kita akan menggunakan formula ini, iaitu XJI merujuk kepada ekspor sesuatu barang India, jumlah XI merujuk kepada jumlah ekspor India, manakala XJW merujuk kepada ekspor dunia bagi sesuatu barang, manakala jumlah XW merujuk kepada jumlah ekspor dunia. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara untuk mengira RCA menggunakan formula ini. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara untuk mendapatkan nilai RCA menggunakan formula ini dengan menggunakan Excel. Kali untuk mendapatkan RCA. Okey, untuk pertama ni saya gunakan RCA petroleum di India dahulu. Untuk mengira RCA, first kali saya akan masukkan simbol sama dengan buka kurungan. Lepas tu tengok SIJ iaitu berada di kolom B8. B8 bahagi dengan jumlah ekspor India iaitu SI berada di kolom C8. C8. Okey, tutup kurungan bahagi dengan kolom ekspor dunia petroleum iaitu XWJ, buka kurungan berada di kolom D8. XWJ berada di kolom D8. Okey, bahagi D8 bahagi dengan XW iaitu jumlah ekspor dunia berada di kolom E8. Tutup kurungan. Enter. So, kita akan mendapatkan nilai RCA dengan mudah jika menggunakan Excel. Untuk mendapatkan nilai yang seterusnya, kita hanya perlu drag sahaja ke bawah dan automatik akan mendapatkan nilai RCA bagi tahun yang seterusnya. Okey, ni dah selesai untuk RCA petroleum di India. Seterusnya, untuk barang-barang lain pun kita akan menggunakan kaedah yang sama. Seterusnya, kita akan beralih
kepada sheet yang ketiga. Dalam sheet yang ketiga ni, saya akan menunjukkan graf yang menunjukkan trend bagi 4 barangan terpilih di India. Untuk sheet yang ketiga ni, saya akan mengasingkan iaitu tahun dengan nilai RCA yang kita perolehi. Untuk paksi menegak menunjukkan nilai RCA, paksi melintang menunjukkan tahun. HS2710 adalah kod bagi petroleum di India dan ini menunjukkan trend petroleum di India. Seterusnya, HS7102. HS7102 merujuk kepada kod berlian. Graf ini menunjukkan trend di India. Seterusnya, HS3004 merujuk kepada barangan ubat-ubatan di India. Ini adalah trend yang berlaku di India. Seterusnya yang terakhir ialah HS7113 merujuk kepada barang kemas. Ini menunjukkan trend yang berlaku di India. Pertama, untuk ekspor petroleum, India mempunyai kelebihan daya saing yang kokoh kerana kebanyakan bernilai melebihi 1. Nilai yang paling tinggi yang diperolehi oleh ekspor petroleum India ialah pada nilai RCA 4.71 pada tahun 2023. Manakala nilai yang paling rendah ialah pada tahun 2015 iaitu pada 3.1. Ia menurun sebanyak 0.64 berbanding tahun lepas. Dari tahun 2016 hingga 2018, nilai RCA terus meningkat dari 3.10 sehingga 3.52. Dia kemudian menurun kepada 3.30 dan meningkat kembali sehingga 4.70 pada tahun 2023. Berdasarkan graf ni, kita boleh menyimpulkan bahawa India mempunyai level comparative advantage yang jelas dalam ekspor petroleum. Ia bermaksud India boleh terus berdaya saing dalam ekspor petroleum dan dapat membuka pasarannya dalam pasaran dunia. Jadi saya ingin bertanya kepada Encik Amin, dalam ekspor berlian pula, apa pandangan anda? Untuk RCA bagi produk berlian dengan kod SS 7102 bagi tahun 2014 hingga tahun 2024, dalam teori ekonomi, jika nilai RCA itu melebihi 1, bermakna sebuah negara itu mempunyai kelebihan dan daya saing kuat dalam mengekspor produk tersebut berbanding purata pasaran dunia. So, sepanjang tempoh 11 tahun yang direkodkan, nilai RCA bagi produk ini sentiasa berada pada tahap 2 digit yang tinggi, iaitu 8, menunjukkan negara ini secara relatifnya mengekalkan status pengekspor yang sangat utama bagi produk ini. So, jika kita perhatikan corak garis graf dari tahun ke tahun, pergerakan terbagi kepada 3 fasa utama, iaitu fasa pertumbuhan stabil, iaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2014, nilai RCA ini bermula pada 9.37. Nilai ini menunjukkan trend peningkatan secara beransur-ansur dan mendata sekitar paras 10.41 hingga 11.13. Sebelum mengalami sedikit penurunan ke 10.94 pada tahun 2019. So, fasa kedua pula itu fasa puncak tertinggi, iaitu pada tahun 2020. Pada tahun 2020, garisan graf melonjak naik secara mendadak ke titik tertinggi ataupun peak sepanjang dekad tersebut dengan catatan nilai indeks 12.37. Ini menandakan pengurusan daya saing ekspor global yang luar biasa pada tahun berkenaan. So, untuk fasa terakhir itu fasa penurunan berterusan, iaitu pada tahun 2021 hingga 2024. So, pasca 2020, graf menunjukkan aliran menurun yang jelas dan konsisten
nilai RCA merosot ke 11.41 pada tahun 2021 dan jatuh lagi ke 9.48 pada tahun 2022 dan terus menyusut ke 8.55 pada tahun 2023 dan akhirnya mencecah titik terendah dalam tempoh 11 tahun iaitu 8.40 pada tahun 2024. So kesimpulannya untuk graf ini, secara keseluruhannya walaupun negara masih mengekalkan kelebihan daya saing RCA melebihi 1, trend bagi produk berlian dengan kod SS7102 ini diklasifikasikan sebagai menurun dalam jangka masa panjang selepas tahun 2022 akibat daripada berlakunya COVID-19. So penurunan yang berterusan selama 4 tahun berturut-turut iaitu daripada tahun 2021 hingga 2024 memberi syarat bahawa pasaran ekspor negara bagi produk ini sedang mengecil atau ditekankan oleh pasaran luar secara serta perubahan dinamik pasaran global. Itu sahaja daripada saya. Menarik sekali maklumat tersebut. Okey, sekarang saya akan berpindahkan kepada Encik Nurni. Apa pandangan Encik tentang ekspor ubat-ubatan? Adakah mereka dapat berdaya saing dalam pasaran dunia? Okey, terima kasih moderator. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, nilai RCA bagi produk ubat-ubatan India menunjukkan trend yang tidak stabil dan mengalami turunan sepanjang tempoh kajian. Nilai RCA tertinggi direkodkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 0.001726. Peningkatan ini berkemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan global terhadap ubat-ubatan dan produk kesihatan semasa pandemik COVID-19. Sebagai salah satu penyumbang utama ubat jenis dunia, India berjaya meningkatkan ekspor produk ubat-ubatan bagi memenuhi keperluan pasaran antarabangsa. Namun begitu, selepas tahun 2020, nilai RCA memberikan penurunan yang agak ketara kepada 0.001334 pada tahun 2021 dan terus menurun kepada 0.001265 pada tahun 2022. Tahun 2022 merupakan nilai terendah dicatatkan pada tahun 2022. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan persaingan daripada negara-negara pengekspor lain, perubahan permintaan pasaran global serta gangguan yang berkala yang berlaku selepas pandemik. Secara keseluruhannya, analisis RCA menunjukkan bahawa ekspor ubat-ubatan India mengalami turun naik sepanjang tempoh kajian dengan pencapaian terbaik didekatkan pada tahun 2020. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini ialah permintaan global terhadap produk kesihatan, kesan pandemik COVID-19 serta tahap persaingan dalam industri ubat-ubatan dunia. Itu sahaja daripada saya. Okey. Sangat bermaklumat dia panggil maklumat tersebut. Panggil okey. Sekarang kita berpindah kepada Cik Yana. Apa pandangan Cik Yana tentang ekspor barang kemas di India? Adakah mereka dapat berdaya saing dengan pasaran dunia ataupun tidak? Terima kasih atas soalan tersebut. Berdasarkan analisis graf RCA barang kemas iaitu HS7113, graf menunjukkan bahawa nilai RCA bagi ekspor barang kemas India kekal berada di bawah 1 sepanjang tempoh 2014 hingga 2024. Ini menunjukkan bahawa berdasarkan data yang dianalisis, India tidak mempunyai kelebihan perbandingan dalam ekspor barang kemas sepanjang tempoh kajian. Pada awal tempoh kajian, nilai RCA meningkat secara beransur-ansur daripada 0.0053 pada tahun 2014 kepada 0.0072 pada tahun 2016. Peningkatan ini menunjukkan bahawa daya saing ekspor barang kemas India bertambah baik sedikit dalam tempoh tersebut walaupun peningkatan ini masih kecil dan nilai RCA kekal di bawah 1. Selepas mencapai nilai tertinggi pada tahun 2016, trend RCA mula menurun secara perlahan.
iaitu nilai RCA menurun kepada 0.0071 pada tahun 2017, kemudian 0.0066 pada tahun 2018 dan 2019, dan ikuti 0.0062 pada tahun 2020. Penurunan ini berterusan sehingga mencapai 0.0046 pada tahun 2023 dan kekal pada paras yang sama pada tahun 2024. Secara keseluruhannya, graf menunjukkan bahawa daya saing ekspor barang kemas India semakin lemah selepas tahun 2016. So, oleh kerana nilai RCE sentiasa berada di bawah 1, ekspor barang kemas menyumbang bahagian yang lebih kecil kepada jumlah ekspor India berbanding kepentingan produk tersebut dalam perdagangan dulu. Itu sahaja. Terima kasih terhadap perkongsian yang menarik dan bermaklumat seperti tadi. Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, kita dapat memahami bahawa India mempunyai kelebihan yang kukuh dalam ekspor petroleum dan belian. Namun begitu, dalam ekspor belian, pasarannya semakin mengucuk mengikut tahun. Manakala untuk ekspor ubat-ubatan dan barang kemas pula, ekspor India kurang berdaya saing. Mereka kurang fokus kepada kedua-dua barang-barang tersebut. Itu saja sesi pada kali ini. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.